Geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada video yang kedua. Aku Ain nak bawa korang semua lari di pantai Pangkalan Balak. Okey, geng. Hari aku nak try action kamera this A1 ni apabila kita buat berlari pula. Okey, teruskan menonton, geng. Okey, stay tune. Sekarang pukul 7.45. Hari ni kita lagi santai-santai saja. Kita tengok ke mana kualiti video ketika kita sedang berlari. Okey, geng, hari ni aku rakam menggunakan action kamera bajet aku. Jadi aku pun buat percubaan untuk terus menggunakan rakaman suara terus pada kamera ni. Kita tengok macam mana hasil nanti. Okay. Hari ni aku tak akan buat proses dubbing ataupun voice over pada edit nanti. Kita terus gunakan kamera ini, kita tengok nanti macam mana hasil rakaman suaranya sekali. Dia rekam okay, bang, steady bang. Ya, Okey, terus ya bang. Okey, sekarang dah 1 km. 1 km kita lari. Lari kat sini pagi-pagi memang seronok, geng. Kita dapat suasana laut. Walaupun matahari dah memancar, tapi keadaan tempat larian ni masih lagi redup sebab pokok-pokok, sebab ada rumah chalet. Jadi memang sesuai lah kalau kita nak berlari sini pagi-pagi. Geng-geng memancing, mungkin dia ada bermalam kat sini. Geng, di pantai Padang Kemunting ni kita ada pusat konservasi dan penerangan penyu. Mungkin tutup kot ataupun belum buka lagi. Okay, sini adalah pusat penetasan telur-telur penyu. Okay, dalam ni kalau nampak lah, dalam jaring ni, ni semua sarang-sarang penyu yang diambil. Penyu yang naik di pantai sepanjang kawasan Kuala Tinggi dan Tanjung Bidara, dan dibawa ke sini, dipindahkan untuk ditanam di sini untuk keselamatan lah. Aku lagi dalam lebih kurang pace 9.5 je lah. Kita kontrol sikit kamera ni, tengok macam mana hasilnya kita sedang berlari. Mungkin ada gegar, tapi biasalah, geng, standard lah orang berlari, kan. Kalau kita tengok video pertama sekali, selit pada fairing motor okay, gambar stabil, stabilizasinya cantik, cun. Tapi kali ni saya gunakan statistik, saya pegang je pada tangan, bawa berlari. Nanti kita tengok hasilnya macam mana. Okay, geng, 2 km. Steady. Daki bukit, tak apa, kita gagahi juga. Alhamdulillah, tak tinggi sangat lah, drama aja lebih. Depan sana tu Kampung Tanjung Bidara. Ok, stay tune, geng. Banyak lagi nak borak ni sambil test kamera RC bajet. Let's go. Aku ingat aku nak try lagi laju sikit sambil pegang kamera ni. Ok, geng, jom. Kita sekarang sudah berada di Kampung Pasir Gembur, Tanjung Bidara, geng. Yep. Sahabat lalu.
Aku cerita sikit lah sejarah macam mana aku boleh mula berlari ni. Lepas Covid masa kerajaan masa tu dah bagi kelonggaran ataupun dah boleh keluarlah pada rumah. Aku pergi ke Taman Rekreasi Daun-Daun di Masjid Tanah. Aku jalan kaki kat situ. Mula-mula memang jalan kaki lah. Berat pun masa tu 99 kilogram. Okey geng, rehat kejap. Kita sekarang berada di Pantai Batu Tenggek. Ni pantai dia di balik batu Okey, kita tengok yang tinggi tu. Tu dia batu kat tengah tu. Rupanya kamera action budget ni boleh zoom. Bagus, memang berbaloi lah. Zoom out. Okey geng, ini kedai ni memang popular geng. Kedai lempeng Batu Tenggek. Tapi dia buka malam. Korang boleh datang, macam-macam menu ada sediakan. Tapi yang paling killer lempeng. Alright. Okey, ni satu lagi tempat pemandangan yang cantik sebelah Batu Tenggek tadi. Okey, kat sini ada beberapa chalet, tapak untuk berkemping. Ni kan dalam pukul 10 ramai orang ni. Ini awal pagi sikit. Tapi tempat ni memang cantik guys. Tenang aja. Ada nelayan cari rezeki. Ada kapal-kapal. Boleh nampak-nampak lah. Tak nampak tak boleh buat apa kan. Okey, kita teruskan. Okay, ni ada restoran ikan bakar. Nama dia Kyle Restaurant. Tapi ni pun buka malam. Sebelahnya ada chalet. Cantik chalet daripada papan memang menarik. Kita tengok sekejap. Okey, cuti-cuti ni memang ramai family yang datang sini. Kadang-kadang siap ada yang buat holiday kat sini. Ini penggalan nelayan. Tempat nelayan naik setelah mendapat kemapan di laut. Jadi sini penggalan di mendarat. Kemudian hasil-hasil akan dijual di sini. Kita lalu Masjid Tanjung Bidara, Kampung Pasir Gempur ni. Ni dah kira dalam patah balik. Patah balik ke tempat permulaan tadi. Okey, sambung sikit berkenaan sejarah larian aku ni. Sasul. Okey, masa tu lepas Covid tu asyik duduk rumah je katnya, makan sedap-sedap. Berat badan aku jadi 99 kilo. Aku mula berlari, aku bukan berlari lah, aku banyak jalan kaki, santai-santai, leha-leha. Ni kurang dalam 3 bulan je lah aku start lari sikit-sikit. Ambil lah lebih kurang dalam 20 meter dulu berlari. Lepas tu jalan kaki, walk, run. Sampailah boleh try buat satu pusingan taman rekreasi tu 1.4 kilometer dia punya jarak. Lepas tu naik 2 pusingan, naik 3 pusingan, macam tu lah. Sampai sekarang ni alhamdulillah aku pun dah boleh join half marathon. Okey geng, dah 4 kilometer. Sekarang ni kita berpatah balik ke Pantai Bekalan Balak, tempat permulaan tadi. Saya rasa boleh dapat dalam 6 kilo ni kot, InsyaAllah. Okey, ramai pengunjung nampaknya. Bawa family, mandi-manda. Tapi hati-hati geng, datang sini jaga anak-anak,
Sentiasa berwaspada seperti mana kamera action yang lain. Kamera bajet aku ni pun dia screen bahagian depan. Sekejap aku nak tunjuk korang macam mana. Berfungsi elok geng. Screen depan dia merah bawah 300, 200 tengah pun tak sampai aku beli Fungsi dah super macam kamera yang harga ribu-ribu. Berbaloi tak berbaloi. Okay geng, sudah sampai di destinasi. 7 kilo lebih lagi naik. Okay geng, itu saja video aku pada kali ini. Okay, banyak juga benda aku test pada kamera aksi bajet Kit Beast KA1. Jadi nanti kita tengok hasil videonya, apakah semuanya okey. Harap-harap semua okey. Okay, baik, sehingga jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak dulu, bye bye.